Ni masalah aku, tak kira berapa lama aku tidur, berapa banyak air aku minum, kulit aku tetap nampak lesu. Macam orang yang tak cukup rehat. Ada bahagian muka nampak gelap dan keseluruhan kulit nampak suram. Bila aku senyum pun, aku rasa macam muka aku tak berseri langsung. Aku cuba skincare untuk brightening. Tapi semua hanya bantu sementara. Keesokan harinya, kulit aku kembali nampak dul. Masa tu aku rasa macam, mungkin badan aku tengah lemah. Aku cari solusi dalaman. Dan kat situlah aku jumpa Nadi Putri. Aku tertarik sebab dia fokus dalaman wanita, hormon, peredaran darah dan detox. Semua tu antara punca utama kulit nampak letih. Bila baca kandungan dia, kunyit pegaga, buah cahaya suci, likoris. Semua memang terkenal dalam rawatan dalaman wanita. Aku mula ambil 1 kapsul setiap hari. Masuk minggu keempat, aku tengok muka sendiri. Dan aku senyum. Kulit aku tak nampak lesu macam dulu. Ada glow yang aku sendiri tak sangka boleh datang balik. Makeup pun nampak lebih cantik sebab kulit bawah dia dah sihat. Yang dulu nampak gelap tu pun makin pudar. Kalau korang selalu rasa muka nampak penat walaupun badan okey, cuba tengok dalaman korang. Dan Nadi Putri memang membantu. Murah pun murah, tapi kesan dia buat aku rasa diri ni hidup balik.